Kita raya. Pergi tengok bola. Ni. Nang. Kereta siapa pula tu? Kereta siapa pula masuk rumah aku tu? Aku belum kahwin lagi. Hei. Hey brother, tu kereta tengah kan? Dia bang ada apa? Aku parking kereta kat dalam rumah aku. Oi, senang-senang hati je, mentang-mentang duduk sebelah. Adab mana adab? Sabar dulu bang, sabar-sabaran. Nombor rumah abang berapa sebenarnya? Nombor rumah aku 35. Dah, jangan banyak cerita. Pergi keluarkan kereta kau cepat. Aku nak masuk ni. Bang, cuba tengok betul-betul ni rumah nombor 30. Saya sewa 2 biji bang. Bukan. Rumah abang yang seberang kan itu yang ada sawan tu amat. Oh, patutlah warna lain. Warna pink. Itulah bang, segar je. Sebab saya tak viral kan. Minta maaf dah. Minta maaf Jangan viralkan pula. Tak sengaja. Dalam tak tengok rumah. Akan tengok juga rumah tu bang. Takut ada penunggu. Betul juga. Kalau jiran sekalipun, janganlah suka-suka hati masuk ke dalam rumah orang. Pada tuan rumah, janganlah tiba-tiba je sergah kan. Bincang dulu apa yang patut. Tak gitu.